Baik. Ramai lo ni orang tengah down. Macam mana cara kita kuatkan mental dalam menghadapi cabaran? Mengikut Google, Bek, Aha. itulah soalan yang paling banyak ditanya Okey. di Google. Ha. So insyaAllah dah. Gini, Bek. Apik tunjuk ke signboard tu kejap, Bek. Okay. Okey. Pada 2021, Aha. air banjir Aha. sampai ke signboard tu. Oh. Masa tu kita dua duduk Kelantan, Bek. Ya betul. Kemudian Jamil, Adik. adik saya MJ Banda, hantar gambar. Dia lalu kat depan tu dengan triton dia. Ha. Tergelar dah kedai ni. Maknanya nak tergelar lah, tak tergelar lagi. Dia Ya. kata, wah, habis dah kedai demo. Mu bayar ke, Pik? Aku bina dia pergi ke bandar ni ketika tu dalam 13 tahun kot. Mu bayar ke dia hancur. Habis, Pik. Mu tunjuk, Pik, kedai ni. Kedai ni tergelar. Kedai ni tergelar. Ha. Kedai tu tergelar. Ha. Kita ada 3 sini. Store. Nuzurita so. Ha, betul. Dan rumah aku duduk belakang, Pik. Ha. Maknanya 1, 2, 3, 4, 5. Store lagi, Pik. Ha. Store penuh barang. Ni. Kereta, Pik. Ni. Tergelar. Ni. Baru. Ada kereta rumah tergelar. Motor ni tergelar. Mu bayar ke, Pik? Benda hak aku cipta, hak aku duduk usaha belah-belah tahun, tiba-tiba tergelar. Lagu mana aku hadapi tekanan mental tu? Kan? Masa aku duduk kampung tu, aku tak percaya betul ke? Ha. Ai, Macam mimpi ya. macam mimpi, Pik. Betul ke? Betul ke Buat sekelip tergelar? Pik? mata tu. Orang akan kata, air je. Air je. Ya. Dia bersekali dengan seluk. Tahuk habis, Pik. Mai tunjuk Ya. barang, Pik. Tahuk habis. Ni. Tak ada habis ni. Sekarang ni air. Betul. Tak ada habis. Nah. Jadi gapo dia yang aku cuba nak share di sini. Ketika berlaku kehilangan harta tu, first kali aku teringat pesan ustaz-ustaz. Sebab tu aku suka buat konten, Pik. Sebab aku menganggap orang yang menonton sekarang ni ada yang di level aku tu. Jadi dia perlu kata-kata. Ketika aku down tu aku teringat kata-kata ustaz. Ustaz mana aku tak ingat lah. Dia kata first kali mu kena reda dulu. Apa itu reda? Aku sama ulang dalam konten aku. Pertama terima dulu. Kedua mu kena kata dalam dirimu mesti ada benda baik Allah nak bagi. Setiap yang kita nampak buruk tu baik. Kohor besar mu nampak buruk, kohor besar baik yang kita tak nampak. Dan yang terakhir sekali mu kena pergi dengan syukur. Terima, sangka baik, syukur. 3 perkara ni. Tapi, Pik, kalau dah hilang belaka ni, Pik, mu bayar ke? Habis, Pik. Mu bayar ke kena curi hak ni pun mu berasa nak marah dah. Mu bayar ke kena sapuh belaka. Level J aku kena tu. Bukannya level, ibarat gini, Pik, mu beli iPhone sebutir, harga berapa? 10,000. Capluk masuk dalam lubang jambel. Mu serangan tu. Kamu daratlah berjuta kali aku punya rasa ketika tu. Tetapi sebenarnya ki ujian ni duduk di syukur. Kenapa, Pik? Kerana ada peristiwa dia sebenarnya, tapi aku takut nak sebut, aku takut ada saudara mara dia menonton. Skip lah hak tu. Sebenarnya ada kematian ketika itu. Kematian sahabat dekat dengan saya jugalah, Pik. Jadi dia mati, Pik. Aku hidup lagi. Aku dan sekarang aku Allah bagi semula, Pik. Malah lebih kemas, lebih comel, lebih ramai customer, lebih lagi. Kepada yang learning diuji supaya aku diuji 2021 tu kena pergi dengan syukur. Macam mana nak syukur, Pik? Paling mudah nak syukur, mu ingat time mu sakit. Mu ingat time mu sakit, maka mu akan syukur. Masa kita sakit, Pik, kita tak segapo, kita nak sihat ya. Ya, betul. Betul tak? Betul.
Masa mu sakit mu nak sihat je. Jadi bila mu kena ujian, mu hatuk dengan sihat sahaja. Tak apa aku sihat, aku boleh bekerja. Beres lalu. Boleh bangkit semula. Boleh bangkit semula. Dan kepada yang menonton video ni, dia dah lah down. Kemudian dia sakit pula. Macam mana, Pik? Ya, ya. Pertama, mari kita hok segar ni support dia. Ya. Dengan cara wis semangat. Aku support dengan cara wis semangat gini. Dengan cara dia juga kena mikir gini. Aku hidup lagi. Ya. Berapa ramai yang nego juta-juta pak mati. Berapa ramai cuba cek. Betul. Last kali, Pik. Last kali kita cuba perapak puak ni pehek, Pik. Pik, kasut ni kekal dah, Pik. Jok. Sampai satu masa dia hancur. Ya, betul. Pik, kerusi ni kekal dah, Pik. Jok. 100 tahun ke depan. Tak ada dah, tak wujud dah. Cermin ni kekal tak 100 tahun lagi? Dok. Lapu ni, Pik. Dok. Mari kita pergi luar, Pik. Stand ni, Pik, kekal lagi tak, Pik? Dok. Ni kekal lagi tak? Tak ada. Okey, kawin ni, Pik. Tak ada. Kekal lagi? Ada lagi tak 100 Tak tahun ada. lagi? Dia ni ada lagi tak 100 tahun lagi? Tak ada. Okey, mari, Pik. Cuba mu cari. Kedah ni kekal lagi tak, Pik? 100 tahun lagi? Tak ada. Hak menonton jawab. Mu tunjuk ke aku. Benda apa yang kekal? Berada naik motor tu kekal tak? Ada. Berada tu kekal. Ada lagi Tak. tak 100 tahun lagi? Ada. Mu cari ke aku satu benda yang kekal 100 tahun lagi. Tak ada. Ketika aku banjir, Allah bagi ke aku ilmu tu. Ketika aku duduk depan kedai, aku kata, Ya Allah, selama kening aku sembah benda tak kekal. Sembah peniaga celak mata makin nego. Allah bagi satu pintu, Pik. Aku daripada satu pintu, Pik. Allah bagi dua pintu. Daripada setengah pintu. Allah bagi satu pintu, dua pintu, tiga pintu, empat pintu, lima pintu. Manusia ni, Pik, tak cukup. Ya. Ilmu terbesar aku dapat ketika banjir adalah kehilangan. Semua ni tak wujud. Faham tak faham? Jadi, kita kena bersedia siap-siap dah sebelum kita betul-betul hilang. Ini semua pinjaman, pegang situ beres lah. Ya. Nah, selagi dia bagi pinjam, buat yang terbaik. Kalau orang nego hasilnya tu, bayar zakat, tolong saudara mara. Ya. Selagi diberi pinjam ni. Ya, Sampai ketika dia akan tarik. Bila? Ketika mati nanti. Ya, betul. Beres, Pik. Beres.